Korang nak workout sambil dengar lagu, ini dia Monster Open Air 202 ataupun Monster Eye Spotlight. Itu dia guys, korang tengoklah tu, design dia menarik kan? Jom tak. Inilah dia guys, satu earbud yang full. Nampak design casing dia menarik gila. Dalam ada bateri indicator. Dekat bahagian dalam ni ada satu type C kabel, satu user manual dan extra air tip. Alright, so jom kita tengok apa dekat dalam ni. Inilah dia guys, earbud Monster Eye Spotlight. Yang ni dia tak ada touch sensor. Selalu kita ada touch sensor dekat sini, tapi yang ni tak. Yang ni dia ada physical button. Korang boleh tengok untuk volume button ada dekat sini, dan untuk on off button ataupun button untuk navigate ada dekat sini. So kalau korang tekan sini sekali, korang akan play pause lagu. Korang tekan 3 kali, korang akan next. Dan kalau korang tekan lama-lama, dia akan off. So dia ada ATIP dekat sini yang akan bagi efek noise cancellation, dan dia juga ada mic dekat bahagian sini. Dan untuk model ni yang bestnya adalah dia ada bateri indicator dekat bahagian sini. Senang gila kita nak tengok bateri. Tempat charge dia ada dekat bahagian belakang, type C guys. Jom kita test. Alright, so nak pakai dia senang je. Korang cakuk je dekat telinga korang dan masukkan. Wow, bila masuk kat dalam telinga, bunyi persekitaran tak dengar sangat. Noise cancellation dia agak bagus guys. Okay, so jom kita test dia punya bunyi. Wow, untuk model ni korang tengok full volume, bass dia berdentum-dentum. Suara aku ni dah tak dengar sangat dah, sebab noise cancellation dia memang power gila. Ui, sedap gila guys. Untuk bass dia, kekuatan bunyi dia pun kuat, dan treble dia pun tak membingitkan telinga kita. Kalau korang nak main game, earphone ni dia jenis yang tak ada gaming mode. Tapi kalau korang nak buat call, mic dia power gila. Korang tengok graph dia ni, kita dah pun test. Mic dia kuat guys, kuat, tak ada noise dan clear suara kita tu. Korang dengar sendiri. Sekarang kita tengok test mic daripada Monster Open Air 202 dan bass. Korang dengar kan, mic dia jelas. So earphone ni memang sangat best untuk kegunaan bersukan, workout dan sebagainya. Memang dicipta untuk tu pun. Bunyi persekitaran pun tak dengar sangat. So kalau kita workout kat tempat yang ramai bising, tak ada masalah langsung guys. So guys, kalau korang minat, check out dekat beg kuning di bawah.